Syarul Aimi telah pun melakukan rutin beliau sebentar tadi dengan cukup baik. Dan beliau nampaknya bergembira dengan apa yang telah dilakukan. Kemas, landingnya pun kemas. Ini sememangnya perkara yang cukup baik dilakukan oleh Syarul Aimi. Cara yang cukup baik, persembahan yang cukup baik ditunjukkan oleh beliau. Dan pihak juri sedang mengira markah untuk diberikan kepada beliau. Itulah dia markah yang diberikan. Agak baik. Tahniah diucapkan kepada Syarul Aimi, wakil dari Malaysia.